Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ibu tak nak. rabbi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Sorry. yafqahu rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, kita masih lagi menggunakan alat-alat canggih ni, mahal tapi bermanfaat untuk kita semua. Jadi Alhamdulillah lah, apa yang Allah punya kepada kita ni kita boleh kita boleh gunakan sebaik mungkin untuk meraih pahala, dan yang akan kita bersama, yang akan kita lihat nanti di padang mahsyar nanti insya-Allah. Dan syukur juga kepada semua kita diberikan kurniaan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita meraih ilmu di sini, dan mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Mujahid kerana masih setia dan sentiasa bersedia untuk bersama kita berkongsi ilmu-ilmu yang beliau ada. Dan mengucapkan juga terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semua, adik-adik, kakak-kakak semua yang sudi bersama kita malam ni. Dan tajuk malam ni adalah kisah, lupa dah ni, kisah perempuan Bani Israel, kisah perempuan tua Bani Israel. Sebenarnya tajuk ni kita dah buat pada episod yang pertama, tapi yang dulu tak ada rakaman, jadinya Umi ulang balik lah, so minta tolong Ustaz ulang balik. Sebab ramai yang minta dulu nak rakaman, masa dia bila dia orang masuk dulu memang dia orang nak rakaman lah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni kita dah boleh rakam. Cuma rakaman itu kita terpaksa kena letak dalam Telegram. Jadi siapa-siapa yang masuk kat sini dialukan untuk join Telegram. Kat situ memang kita kongsikan rakaman di situ. Sebab bila membuka WhatsApp group, dia memang dia file dia besar kan. Jadi tak habis, tak muat kat situ. Jadi bersama-sama kita rajin-rajin lah membuka Telegram. Sebab Telegram ni jarang orang nak buka kan. Tapi insyaAllah lah kita buka juga Telegram untuk lihat rakaman di situ. Jadi Umi tak nak ucap panjang lah. Mempersilakan Ustaz Mujahid untuk memulakan tazkirah dia pada malam ni, insyaAllah. Sila Jam. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Alimul ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari ini kita masih dapat meneruskan lagi program bicara din kita, walaupun mungkinlah pada tajuk ni adalah tajuk yang sudah berulang. Kalau tak silap saya dicatatkan di sini 23 bulan 9 2023, program pertama kita lah pada tarikh tu. Dan ini adalah tajuk yang pertama kita. Jadi sebelum memulakan kisah kita pada hari ini, izinkan saya dulu untuk menjelaskan bagaimana cara kita ataupun manhaj kita di dalam program ni. Perkara ni mungkin saya akan sebut berkali-kali. Jadi tajuk kita adalah tajuk yang bebas lah. Kita ambil tajuk yang berat-berat. Dan saya pun bukan ahlinya untuk membicarakan perkara yang besar-besar lah. Jadi uslub saya ni kita ambil kisah lah. Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan status riwayat tersebut pula sahih. Jadi cara kita akan ceritakan kisah, dan kita akan ambil ataupun kita kutip pengajaran ataupun nilai daripada kisah tersebut. Jadi kisah ini kita telah lalui dah lah di program kita yang pertama. Tapi tidak
tak ada masalah, kita boleh balik. Sebab insya-Allah benda yang kita kata faedah lah. Ada faedah untuk kita bersama. Okay. Jadi kita akan baca dulu sebagaimana cara kita seperti yang sebelum-sebelum ni lah. Kita baca dulu hadis dan kita akan huraikan uh, huraikan hadis-hadis ni satu persatu dan di sesi yang terakhir sesi untuk kita mengutip faedah daripada hadis ini secara umum. Okay. Bismillah. Rawal Hakim fi mustadrakihi an Abi Musa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه فقال له يا أعرابي سل حاجتك قال يا رسول الله ناقة برحلها وأعز يحلبها أهلي قالها مرتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل قال إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن طريق أو فأضل عن الطريق فقال له فقال له علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال وأيكم يدري أين قبر يوسف قالوا ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل فأرسل إليها فقال دلني على قبر يوسف فقالت لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة قال وكره رسول الله ما قالت فقيل له أعطها حكمها فأعطاها حكمها فأتت بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء فلما نضبوه قالت احفرها هنا فلما حفروا إذا عظام يوسف فلما أقلوها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. Okay. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala bi'arabi fa'akramah. Jadi kisah ini bermula dengan pada suatu hari Nabi bersama para sahabat lah berjalan-jalan dan singgah di dalam khemah seorang Arabi. Dalam hadis ni sebut Arabi. Arabi ni kalau dalam istilah dia lah biasanya sebut dalam doa Arab Badui lah. Arab Badui yang tinggal di yang tidak tinggal di khemah dia biasanya. Di khemah dia dan dia berpindah randah. Jadi apabila orang ada perjalanan ni, apabila kekurangan bekalan ke atau apa dia atau perlu gapo-gapo ke biasanya akan singgah kepada orang-orang Arabi ni lah yang ada di padang pasir. Mana kemah dia tu biasa di padang pasir. Jadi fa akramah, maka orang Arabi itu, orang Arab Badui itu dia memuliakan Nabi. Ni memuliakan tetamu ni adalah satu budaya yang sudah mendarah daging lah di dalam dalam jiwa orang Arab ni. Jadi sejak dulu lagi sebelum zaman Nabi mari lagi memang mereka ni sudah masyhur dah dengan memuliakan tetamu dan itu adalah satu kebanggaan untuk mereka. Jadi ringkasnya apabila Nabi singgah ke kemah Arab Badui ni maka dia memuliakan Nabi, maknanya dia beri makan, beri minum lah biasanya. Faqala lah, maka Nabi berkata kepada dia, ya A'rabi sal hajatak. Maka Nabi ni Nabi pun berkata kepada Arabi itu, kepada orang Arab Badui itu, ya Arabi sal hajat. Wahai orang Arab Badui lah, sebutkan hajat kamu. Sebab Nabi ni nak balas balik budi dia tadi. Nabi ni sebagaimana diriwayatkan, diceritakan oleh para sahabat lah, Nabi ni apabila orang buat baik kepada dia, maka dia akan balas balik perbuatan tu. Walau bagaimana, walaupun benda yang remeh-temeh sekalipun. Antara contoh lain, kita sifat bagaimana suka membalas Nabi ni, suka membalas kebaikan dah.
hadap salah seorang tawanan di pihak Quraisy adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi sendiri. Sebab dia keluar secara terpaksa dalam perang Badar di pihak kufar. Dan dia tertawan. Jadi ketika dalam tawanan tersebut, baju Abbas ni biasalah apabila lepas peperangan, baju dia tu terkoyak. Koyak, soyok rabuk lah Kelantan kata, baju dia tu. Jadi dia tu tak ada baju lain masa tu. Tak ada baju lain nak pakai. Dan Nabi minta kepada para sahabat untuk bagi pinjam baju kepada Abbas. Tapi tak ada siapa di antara para sahabat yang mempunyai saiz tubuh yang sama dengan Abbas. Sebabnya diriwayatkan ni lah, dalam manaqib ataupun kitab-kitab biografi mengenai Abbas ni, tubuh dia tubuh besar. Dan dia ni seorang yang handsome lah. Seorang handsome dan bertubuh besar. Jadi sahabat-sahabat lain tak ada yang sama saiz dengan dia. Kecuali Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kepala munafik lah. Kepala munafik di zaman Nabi. Jadi dia ya yang mempunyai baju yang sama saiz dengan Abbas. Sebab tubuh dua orang tu nak sama. Nak sama besar. Ataupun sama. Kemudian Nabi pinjam dengan dia. Dan dia bagi pinjam kepada Nabi. Jadi kebaikan dia tu, yang dia buat tu, walaupun selepas tu, direct dia buat masalah dengan Nabi, buat masalah di Madinah, menyusahkan orang Islam. Tapi Nabi ingat jasa dia tu. Jadi apabila Abdullah bin Ubay ni dia meninggal, dia mati, anak dia mari jumpa Nabi. Dan Nabi bagi baju Nabi kepada anak dia tu. Supaya menjadi kafan kepada Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah bin Ubay ni dia pernah tolong saudara Nabi dulu. Dia pernah tolong Al-Abbas dengan bagi baju dia. Jadi Nabi tu seorang yang kata ingat jasa orang lain dan suka membalas. Dan hadis ini adalah contoh pada kata jiwa besar Nabi tersebut. Selepas Nabi tanya kepada Arabi tu, kepada orang Arab Badui tu, apa hajatnya? Kamu ada hajat ke-apa untuk aku doakan? Maka Arab Badui itu jawab, Ya Rasulullah, naqah birahliha wa a'azzun yahlibuha ahli. Qalaha marratain. Jadi orang Arab Badui itu, apabila Nabi tawarkan begitu, maka dia jawab kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apa yang aku nak adalah unta. Unta untuk aku naik. Dan kambing untuk aku perah susu untuk keluarga aku. Dia boleh permintaan ni 2 kali. Maknanya bersungguhnya dia. Memang sungguh-sungguh dia nak hak ni, dua kali ni. Maka telah mendengar permintaan dia tu, Nabi pun berkata kepada dia, faqala lahu Rasulullah, a'ajazta an takuna misla ajuzi bani Israel. Kamu ni tak bolehkah bersikap seperti seorang wanita tua daripada Bani Israel? Jadi Nabi menimbulkan persoalan di sini. Persoalan pada permintaan orang Arab Badui itu tadi. Faqala ashabu, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma'ajuzu Bani Israel. Jadi, wahai Rasulullah, siapa tu? Siapa wanita tua Bani Israel itu? Dan apa kisah dia? Apa cerita dia? Di sini bermulalah inti kisah ni. Qal inna Musa arada an yasira bi Bani Israel fa'adalla 'an tariq. Nabi pun cerita ketika Nabi Musa ingin berjalan keluar dari Mesir bersama Bani Israel, mereka tidak berjumpa jalan, tak jumpa kata sesat tanpa hala tuju. Sedangkan Allah wui dah keizinan untuk berhijrah. Suruh keluar dari kota Mesir, tapi tak jumpa jalan. Ini pelik. Faqala lahu ulama Bani Israel, نحن نحدثك عن أن يوسف أخذ علينا مواثيق الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. Jadi Nabi Musa ni dia rasa pelik. Ni benda yang mesti ada rahsia, mesti ada sesuatu di sebalik musibah ataupun perkara yang menimpa mereka ni. Jadi ulama Bani Israel, pembesar-pembesar dia berkata, kami ni
ataupun kita ni, umat kita ni sebenarnya ada janji dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Apa janji itu? Kata Nabi Yusuf, sebelum Nabi Yusuf ni wafat, Nabi Yusuf telah berwasiat kepada Bani Israel ni, suatu hari nanti kalian ni akan keluar dari kota Mesir. Jadi apabila kalian keluar dari kota Mesir esok-esok ni, jangan keluar kecuali dengan membawa sekali jasad aku. Jasad aku keluar dari kota Mesir. Jadi setelah mendengar jawapan ulama Bani Israel tersebut, maka sini jumpalah puncanya. Jumpa punca kenapa mereka tidak mampu untuk keluar dari Mesir tadi. Apa sesak tadi, ni rupanya hikmah dia, ni lah rupanya cara dia. Qala wa ayyukum yadri aina qabla Yusuf. Maka Nabi Musa pun tanya, siapa di antara kalian yang tahu di mana terletaknya kubur Nabi Yusuf? Qalu ma tadri aina qabla Yusuf illa ajuz Bani Israel. Maka mereka menjawab, kaum Bani Israel ni, mereka tahu ada janji itu. Tapi mereka tak tahu di mana terletaknya kubur Nabi Yusuf. Kemudian mereka menjawab kepada Nabi Musa, kami tidak tahu di mana terletaknya kubur Nabi Yusuf. Tiada di antara kami yang tahu kecuali seorang sahaja. Iaitu seorang perempuan tua daripada Bani Israel ni. Dia seorang saja yang tahu di mana lokasi kubur Nabi Yusuf. Fa'arsala ilaiha faqal, maka Nabi Musa tak utusan kepada dia. Minta kepada dia untuk tunjukkan di mana kubur Nabi Yusuf tu. Dallani ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepadaku di mana kubur Nabi Yusuf. Nabi Musa minta kepada dia. Faqalat, maka perempuan tua tu dia pun jawab, la wallah la af'alu hatta akuna ma'aka fil jannah. Maka dia berkata, perempuan tua tadi tu dia berkata, tidak. Maknanya aku tak akan tunjuk kecuali mentunaikan permintaan aku. Apa dia permintaan dia? Dia kata, permintaan aku nak berdoa kepada Allah agar aku ni dapat duduk bersama kamu di dalam syurga. Maksudnya duduk setara dengan Nabi. Qal wa kariha Rasulullah ma qalat faqilah a'tiha hukmaha fa'ataha hukmaha. Maka Nabi Musa ni keberatanlah untuk menerima ataupun menyahut permintaan atau mengabulkan permintaan wanita tua tu. Sebab urusan syurga neraka tu urusan Allah. Lebih-lebih lagi orang biasa yang minta untuk duduk bersama Nabi dalam syurga ni adalah satu perkara yang besar. Seolah-olah Nabi Musa memandang layak kau. Seolah-olah lagu tu. Akan tapi kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, a'tiha hukmaha fa'ataha hukmaha. Maka Allah kata, kabulkan permintaan dia tu. Maka Nabi Musa pun terimalah permintaan wanita tu. Dan beliau pun mendoakanlah wanita tu agar dapat untuk bersama dia, bersama baginda di dalam syurga. Kemudian selepas besar tu, dapatlah apa yang dia inginkan. Wanita tua tu pun fa'atat buhairah faqalat انضبوا هذا الماء فلما نضبوه قالت احفروها هنا ila akhir hadis. Jadi apabila selesai dapat dah apa yang dia mahukan, maka wanita tua tu dia bawa Bani Israel ramai-ramai bawa pergi ke sebuah tasik yang kecil lah. Maka dia kata alirkan tasik ni ke tempat lain, makna keringkan tasik ni. Apabila tasik itu dikeringkan, maka dia kata gali dalam tasik ni. Apabila mereka gali, Bani Israel itu gali, maka mereka menjumpai jasad lah. Dalam hadis disebut idham. Tapi idham ni kata bukan tulang, tapi jasad. Jasad Nabi Yusuf, sebab tanah tidak akan makan jasad Nabi ni. Falamma aqalluha min al-ard fa idha at-tariq mithla daw'in nahar. Jadi apabila mereka dah jumpa jasad Nabi Yusuf tu, maka jalan pun terbuka kepada mereka. Jadi di sini selesailah hadis ni. Jadi kita pergi sekejap kepada penerangan
mengenai cerita di sebalik hadis ni lah. Hadis ni berlaku di fasa-fasa terakhir Bani Israel ketika di Mesir. Lagu mana Bani Israel itu boleh ke Mesir? Sedangkan tempat asal mereka, Bani Israel ni, tempat asal dia di Palestin. Tapi di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Yusuf, yang bagi cerita Nabi Yusuf masyhur lah, bagaimana dia dibuang oleh abang-abang dia tu, dan dia dijual di Mesir, dan dengan izin Allah lah, panjang cerita dia dalam kisah Yusuf tu, bagaimana dia tu daripada perhambaan naik jadi menteri Mesir. Jadi apabila baginda menjadi menteri, baginda menyerulah ataupun mengajak keluarga Nabi Yaakob ni, ayah dia, adik-beradik dia, untuk berpindah ke Mesir. Jadi di situ bermulalah sejarah mereka di Mesir sehinggalah tiba di zaman Nabi Musa. Jadi seolah-olahnya Nabi Yusuf ni dia tahu dah satu hari nanti Bani Israel akan pulang kembali ke negeri mereka. Jadi sebab tu dia sebelum dia meninggal tu dia meninggalkan wasiat ni. Dia tahu dah Bani Israel ni akan keluar dari Mesir kembali ke tempat asal mereka. Jadi itulah dia kata kisah di sebalik hadis ni lah. Dan ini fasa terakhir Bani Israel di Mesir. Jadi kisah ni kisah yang diceritakan oleh Nabi ni juga. Ini adalah salah satu petanda mukjizat Nabi lah. Sebab kisah ni juga diriwayatkan di dalam kitab Taurat. Kalau kita istilah lah ni kan, kita ulama ni mengkategorikan sebagai Israiliyat lah. Tapi bukan hadis ni. Cerita ni dalam kitab Taurat ada juga disebutkan mengenai janji Nabi Yusuf dengan Bani Israel tadi. Tetapi dalam kitab tu tidak disebutkan secara detail. Sebut secara umum gitu ya. Tetapi mukjizat Nabi itu mari menceritakan perkara tersebut seolah-olah baginda menyaksikan sendiri kejadian tu. Sebab detail diceritakan bagaimana berjumpa dengan wanita tua. Disebut sebab dalam Taurat sendiri tak sebut wanita tua. Dan tidak sebut juga cerita mengenai di mana kubur tu di dalam tasik tu. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Nabi lah, menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Jadi kita pergi kepada faedah hadis ni. Jadi faedah yang paling besar, yang paling utama, yang kita sebelum ni pun saya ulang dah lah mengenai faedah ni. Jadi inti ataupun kisah sebenar hadis ni adalah mengenai permintaan Arab Badui tadi tu. Sebab dia mendapat satu peluang yang besar. Peluang yang besar untuk dia mendapat kebaikan yang kita kata mungkin tidak dapat oleh semua orang. Semua orang mungkin tidak semua orang dapat begitu. Seorang Nabi menawarkan kepada dia untuk Nabi itu untuk menawarkan untuk berdoa kepada dia. Jadi sepatutnya dia gunakan peluang. Molek lah. Dan sebaik-baik atau semahal-mahal permintaan kan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ini adalah syurga. Nabi ya. Dalam pengajaran yang pertama, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ummatahu ala talabil manazil aliyah. Jadi Nabi menyeru kepada kita, menggalakkan kepada kita dalam meminta, kita mintalah benda yang tinggi. Jadi seorang ni lah, saya pernah baca seorang sastrawan, seorang ustaz dari Mesir, dia kata kita dalam hidup ni kena berpijak kepada realiti lah. Kita nak apa-apa kena berpijak pada realiti, tengok kemampuan kita. Kecuali dalam bab berdoa kepada Allah. Apabila berdoa kepada Allah, kita minta lah apa-apa, biar diri kita ni tak layak pun. Seperti perempuan tua Bani Israel ni lah. Dia ni kali ikut setara mana ya dia ni. Tapi minta pada Nabi Musa untuk berada bersama Nabi Musa di dalam syurga. Maka ni ada satu permintaan yang sehingga kan Nabi Musa sendiri tidak tergambar untuk minta. Sebab benda ni yang kita kata terlalu tinggi.
Tapi di sisi Allah tidak. Hmm, Itu yang pertama dan itu yang sebenarnya yang paling penting uh, dalam hadis ni. Nilai yang paling penting dalam hadis ni. Hmm. Kemudian faedah yang kedua, kita pergi wujud nisa'il khairat ashabil humumil aliyat fi Bani Israel. Ha, Jadi faedah yang kedua dalam hadis ni, ada di kalangan Bani Israel ni perempuan yang mempunyai kemahuan yang tinggi. Sebab cerita Bani Israel kebanyakannya lah, ataupun cerita umat-umat yang terdahulu pun kebanyakannya didominasi oleh lelaki. Cerita Nabi-Nabi terdahulu kebanyakan cerita lelaki. Tapi adakah dengan banyak cerita lelaki itu tidak memungkinkan pada kita untuk ataupun seolah-olah meniadakan peranan wanita ataupun keistimewaan wanita? Ada juga. Sebab dalam hadis ni menunjukkan lagu mana hebatnya wanita Bani Israel itu. Lagu mana dia menggunakan peluang tersebut untuk dapat apa yang dia mahukan. Iaitu asal kata antara perkara yang tidak semua lah. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang terfikir untuk dapat benda tu. Sebab orang akan nampak biasanya benda atas dunia. Apabila kita ni, apabila diberi peluang lah untuk dikabulkan apa-apa permintaan. Biasanya kita akan nampak benda dunia. Tapi perempuan tua Bani Israel ni, ajaib permintaan dia, ajaib cara dia berfikir. Bagaimana dia nampak jauh pandangan dia. Dia tak minta pun dunia. Dalam hadis dia tak sebut apa-apa pun tentang dunia. Dia minta saya kedudukan dia dalam syurga. Benda yang dia tidak pernah tak pernah lihat lagi benda itu. Hmm. Jadi dengan kebijaksanaan dia, dengan kepintaran dia, dengan jauhnya pandangan dia dan ketepatan dia, ketepatan permintaan dia, kisahnya diabadikan sehingga hari ini, sehingga kita pada hari ini masih lagi menceritakan. Mungkin bukan kita saja sebab yang baca kitab ni bukan kita saja. Hmm. Mungkin tempat-tempat lain pun kisah ni terus disebut-sebut dan insya-Allah sehingga hari kiamat kisah dia diabadikan. Jadi kisah-kisah umat yang terdahulu ni seperti firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Cerita-cerita umat terdahulu ni cerita yang telah berlalu. Mereka dapat apa yang mereka kerjakan dan kalian akan dapat apa yang kalian kerjakan. Maka kita pada hari ini apa faedahnya kita menceritakan cerita-cerita begini? Faedahnya untuk pengajaran untuk kita lah. Untuk kita yang masih mempunyai sisa kehidupan ni, kita mengambil pengajaran ataupun pedoman daripada umat-umat yang terdahulu. Dan satu faedah yang lain, tak ingat ada faedah yang keberapa, tapi tak apalah, kita teruskan juga lah di antara faedah. Faedah lain daripada hadis ni, qad yahrimul 'abd at-tawfiq in lam yanfudhu muradallah wa syar'ah. Sini makna dia ataupun faedah ni dia detail sedikit. Sini Nabi Yusuf telah mengambil kata satu perjanjian dah kepada kalian ni. Seandainya satu masa nanti, seandainya kalian nak keluar, maka bawa aku sekali. Tapi Bani Israel apa yang mereka buat? Mereka mengabaikan wasiat tersebut. Buktinya, sebahagian kecil sahaja mereka yang ingat mengenai wasiat tersebut. Dan seorang sahaja di antara mereka yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Nak ayat lagu mana dalam hadis ni? Ayat lagu mana mereka ni tidak syakna lah kita kata. Tidak syakna kepada janji yang mereka buat dengan Nabi mereka sendiri. Jadi ni satu faedah untuk kita. Kalau tadi kita sebut mengenai kebaikan, ni kita kata sebagai contoh tauladan. Tadi mengenai wanita tua Bani Israel, permintaan dia tu benda baik yang dia buat, tu contoh tauladan. Dan ni kita kembali kepada pengajaran sudut yang mana kita jangan buat lagu ni. Maknanya yang kita jangan buat seperti Bani Israel. Kita pun Nabi pesan kepada kita. Banyak Nabi pesan kepada kita. Dan yang paling penting, alaikum bisunnati. Dan berpegang teguh kepada sunnah aku. Dan
Dan satu hadis yang lain juga Nabi kata, Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan Sunnah, dan Sunnah para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini perjanjian kita dengan Nabi ni. Jadi seandainya kita tidak sana juga, kita tidak cara juga kepada perjanjian kita dengan Nabi ni, tidak mustahil kita akan tersesat seperti Bani Israel ni. Tapi mereka ni okey lagi sebab tersesat jalan secara, kita kata bukan jalan maknawi secara zahir lah, mereka tak jumpa jalan nak tubik lah. Tapi kita seandainya kita meninggalkan petunjuk Nabi, kita tidak cakna kepada petunjuk Nabi, tidak cakna kepada wasiat Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita, takut-takut kita ni, atau memang pastilah seandainya kita buat lagu tu, kita akan tersesat daripada jalan yang lurus. Bukan jalan seperti jalan Bani Israil ni, tapi jalan secara maknawi. Maknanya dari sudut agama. Dari sudut agama, jadi kalau kita tersesat, maknanya lebih teruklah kita. Akibatnya lebih teruk. Jadi itulah kewajipan kita untuk berpegang teguh kepada wasiat Nabi dan petunjuk baginda. Jadi dan yang terakhir, faedah yang terakhir lah ni, ada muhtimam Bani Israel fi ahdi al-awwal bi taqdis qubur al-anbiya. Jadi Syekh ni sebut dalam kitab ni, disebut Bani Israel di zaman Nabi Musa pada waktu tu belum lagi ada kepercayaan ataupun kita kata perbuatan ataupun amalan mentakdiskan atau mensucikan kubur para nabi. Buktinya mereka tak tahu kewujudan ataupun di mana lokasi kubur Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab kita di akhir sebelum Nabi wafat ni, ada satu hadis saya lupa matan, tetapi secara maknanya Nabi ayat nak ke atas Yahudi dan Nasrani sebab mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Jadi bila zaman ni zaman kemudian, selepas zaman Nabi Musa. Sepanjang zaman Nabi Musa ni belum ada lagi amalan tersebut. Sebab apa disebutkan faedah ni? Sebabnya ni pengajaran lain lah untuk kita. Kebanyakan ataupun kesesatan, kesyirikan yang pertama yang berlaku sebabnya mentakdiskan ataupun terlalu memuja lah, kita kata memuja kubur. Jadi kesesatan umat Nabi Nuh terdahulu, apabila orang-orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka buat patung. Mereka buat patung untuk, asalnya niat mereka baik. Mereka buat patung untuk, apabila mereka lihat pada patung tu, mereka jadi bersungguh untuk beribadah. Sebab orang tu orang soleh. Sehingga bertukar ni generasi, maka bertukarlah amalan mereka daripada lebih teruk lagi. Daripada teruk dah jadi lebih teruk. Maka sembah patung tu. Dan itulah kita kata kesyirikan yang pertama terjadi di kalangan di dalam peradaban umat manusia ni, disebabkan mentakdiskan ataupun terlalu memuja kubur. Jadi para sahabat pun mereka jaga sudut ni. Sebabnya di dalam sejarah ataupun kita kata dalam tarikh ni, sejarah para sahabat pada zaman Umar Al-Khattab, dua peristiwa ajaib yang berlaku pada zaman Umar. Yang pertama di Parsi. Di Parsi, para sahabat ketika perang, mereka telah bertemu dengan satu jenazah. Dikatakan tu jenazah Nabi Daniel. Jenazah tu ada dalam sebuah biara, kalau tak silap saya. Jadi para sahabat ni, Abu Musa al-Asy'ari masa tu melaporkan kepada Umar bin Khattab. Jadi apa tindakan Umar? Umar kata, sembunyikan jenazah tu. Gali kubur, kalau tak silap 13 kubur, dan kebumikan jenazah tu dalam salah satu kubur tu untuk mengelirukan supaya orang tidak tahu di mana lokasi kubur tu. Supaya tidak berlaku perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesyirikan ni. Dan satu lagi, di zaman Umar juga berlaku di Yaman.
Di mana seorang pengembala kambing, kalau tak silap saya, dia tu jumpa satu lubang, dan dalam lubang tu ada jenazah. Dia katakan tu jenazah Ashabul Ukhdud, yang mati dibunuh oleh raja yang zalim di zaman selepas Nabi Isa lah. Zaman. Jadi Umar buat gitu juga. Umar suruh gali banyak-banyak kubur dan sembunyikan dalam salah satu kubur tu supaya orang tidak tahu, orang tak boleh nak jejak lah di mana mayat tersebut. Hmm. Jadi itulah faedah yang terakhir daripada kisah hadis ni. Dan saya rasa saya pun sebut dah sebelum ni. Tapi inilah untuk kita kata faedah lah, untuk faedah bersama. Uh, uh, jadi begitulah. Begitulah hadis ini berakhir. Dan begitu juga kita telah menyebutkan semua faedahnya. Jadi saya buka ruang soalan lah. Jika ada mana-mana sudut yang tidak jelas, atau mana-mana tempat dalam hadis ini yang lebih memerlukan rincian, ya insya-Allah saya cuba untuk untuk bagikan penerangan sekadar yang saya tahu lah. Jadi Okay. kan ada apa-apa soalan atau tambahan, boleh ni lah. Apabila duk cerita berkenaan dengan ni. Tapi kalau bagi Umi lah, walaupun kita ada tajuk yang sama, tapi rasa ada penambahan dikongsikan sesuatu yang baru, iaitu masa dulu biasa tak beritahu tentang penemuan kubur Nabi Daniel kan. Biasa dulu biasa tak Nah, sebab tu dia kata oh, kadang-kadang kalau kita di mana-mana saja, kalau kita kata tajuk sama je, memang tajuk sama, kadang-kadang ada satu masa dia kurang, ada satu kadang-kadang dia terlebih ilmu yang kita yang dikongsikan tu. Alhamdulillah. Okey, siapa-siapa ada soalan ke boleh kemuka di sini, insya-Allah. Tak kata dia kata dia boleh jawab, kalau dia boleh jawab dia jawab lah, kalau dia tak boleh jawab dia jawab juga, dia tak tahu nanti last mula ke dia jawab gitu juga kan. insya-Allah. Ataupun tak faham dengan bahasa Kelantan ke, tapi payah nak ubah juga Ah, tu. ya. Ah, Okey, sila jika ada. tak ada soalan. Okay, kalau tak ada, Umi nak umum sikit lah. Kalau tak ada, sebelum kita bercurai lah ke tak? Okey, Hmm, kita Umi nak umum satu, insyaAllah 1 bulan Februari, minggu 1 bulan Februari, hari Khamis lah. Tapi ini ustaz lain lah, 1 bulan Februari Khamis. Masa yang sama, link yang sama insyaAllah. Umi ada jemput seorang penceramah, Muhammad Zul Khairi bin Muhammad Nur. Biasa ramai kenal dia dah. Dia adalah pengurus syarikat Fatih Synergy yang jual buku-buku, nama buku-buku berkaitan dengan buku-buku ilmiah Al-Quran lah. Dan tajuk yang minggu depan ni yang akan dikongsikan adalah message deep dalam surah Al-Kahfi. Tapi memang you pernah dengar tentang cerita ni, alhamdulillah lah, memang okey, memang alhamdulillah. Nah, kalau siapa-siapa ni ada beli buku dengan dia, ni yang dia hadiah kat Umi. Tapi bolehlah beli nanti, kalau siapa-siapa ni nanti ni kongsikan nombor telefon dia dalam grup apa ilmu grup Telegram dah, bicara adil. Okey, kalau tak ada apa-apa, mengucapkan dulu terima kasih kepada Ustaz Mujahid atas kesediaan dia, walaupun sibuk dengan belajar tapi masih lagi sudi bersama dengan kita untuk sama-sama kongsi ilmu yang beliau adalah yang dan insyaAllah bicara adil ni akan berterusan sehinggalah Ustaz Jah bila tak free nanti beritahulah. Nah, kalau selagi free kita insya-Allah. masih bersama insyaAllah. Dan Insya-Allah. okay. Nah, walaupun hari Khamis ni kita 1 bulan kita buat live, tapi pada tu hari Sabtu malam pun insyaAllah untuk giliran Ustaz Mujahid pun kita ada juga lah.
Maknanya bahasa tu berturut-turut ataupun kalau tagihan bahasa nak cuti ke dulu, beritahulah ni. InsyaAllah. Dan sekarang tu dulu terima kasih banyak kepada semua yang hadir. InsyaAllah apa-apa yang kita dapat maklumat di sini, InsyaAllah kita boleh kongsikan dengan siapa-siapa saudara kita ke siapa-siapa sajalah yang dan boleh kongsi juga link ni untuk supaya lebih ramai yang boleh dapat ilmu yang rasa memang bermanfaat dah untuk kita semua. Terutamanya tentang apa ni ini sambung pula lagi tentang apa ni faedah apa yang dikongsikan oleh Ustaz. Contohnya apabila kita nak diberi peluang untuk mendapat sesuatu yang terbaik, kita doa untuk yang terbaik. Contohnya, bagi contoh lah macam kita nak pergi haji memang susah kan sekarang kan. Jadi kalau kita dapat pergi haji, bagaimana kita dapat wukuf di Arafah tu, mana di situ doa-doa insyaAllah akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi kita buatlah yang terbaik bila kita dijemput nanti insyaAllah. Okay, sekadar tu dulu. Minta maaf banyak jika ada tak pihak keluarga no, minta maaf banyak ataupun sesuatu kesilapan daripada pihak Umi dan pihak Ustaz. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Umi. Waalaikumsalam.